Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Nari isteri aku dan anak aku nak pergi Mersing, Teluk Buih. Sebelum pergi Mersing, kita nak singgah kampung makam dekat Kota Tinggi. Okey. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Kota Tinggi. Dia ke kampung makam aku pergi. Dah sampai. Laksa Corner, kampung makam. Let's go. Bagaimana? Dah lah, empat aja lah. Empat aja lah. Tak ada sos. Okay. Entah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makan. Jemput. Pagi nama macam lauk jual. Burung rendang. Ibu. Bismillah. Laksa Penang. Ni laksa Penang. Lagi tahu dah banyak. Makan ni semua, ni harga dia RM30. Okay, bayar bos. Jadi bos saya. Bayar. Aku recommend kedai ni, memang mantap. Masak sedap. Okay, kita ke Mersing. Belok kanan pergi Mersing. Cari barang pancing dulu sikit. Box.
tau. Ni. Penting. Ni park sini lah. No, Melaka swing. Ni pancing pun sedap lah air. Kita dah sampai. Sebab ni viewpoint. Very nice. Tiga-tiga orang bergambar. Ini tak ada ni lah yang macam apa. Okay. 1, 2. Ni artis. Artis tengah. Dia dengan ni dah bergambar. Okey dah. Dia. Tak sampai. Jom kita bawah jalan. Ni aku ni jalan kaki ni nak pergi ke ujung. Sebab tu cantik kan. Ni pulau apa pandai-pandai korang Google lah tengok. Aku pun tak tahu pulau apa ni. Cantik korang Google sendiri lah pulau. Aku belum study lah. Sebab aku tahu pulau ni cantik tempat ni. Dah okey, semput ni atas. Kanan ni atas. Fine. Sana lagi lah. Depan ni. Depan lagi lah. Ada lagi je. Oh ni je. Kalau nak naik atas tu. Tengok durian ada. Durian tak ada kat sini. Mersing, Johor sini. Endau, Melaka. Jadi kita turun sini lah. Hiding. Ni nak turun ni, curam ni. Sikit. Korang tak nampak padahal ni curam ni. Pergi datang balik JT nyambung. Tadi tu ada toilet sini, toilet sekarang. Ada. Ya, kita buat dulu. Coba disolat. Mesti. Tu tadi kita pergi atas bukit tu lah. JT penyambung. Spot pancing ni. Continue straight onto Jalan Air
dia ni. Dah sampai. Kita jangan check in dulu. Kita jalan tengok pantai dulu. Ya. Tu tak banyak. Dan kaki boleh. Jangan kaki ni. Asal dia gelap ni gambar dia. Ketuk-ketuk. Your destination is on the right. Surau eh. Ini restoran Kuntum. Ni Tu ada. JT Tanjung Buih. Kita makan ada ni. Tu pasar nelayan jual ikan. Ni jual durian. Ada jual durian sini. Pak sini eh. Terus masuk kat dalam tu. Ini tempat ni Fishing Bay Resort. Tu ikan ni. Tu ikan juga. Ya, cakap tu kan tadi dah cakap kampung nelayan. Dekat depan tu Tanjung Buih punya ini pantai. Park kereta tepi sini aja. Kalau nak park, kalau tak nak park tengok aja. Kita sekarang berada di pantai Tanjung Buih. Okey. Okey. Itu. Semangat tu ambil gambar. So nak mancing sini lah. Besok mancing sini besok. Pagi nak pancing. Oh, jadi dia. Bagus pancing ni. Ha? Besok pagi boleh turun sini lah pancing. Parking sini. Kita dah sampai. Dia punya ni, kita nak check in dulu. Tu kampung stay tu dekat Tanjung Buih. Mana office dia? Oh ni pejabat dia. Parking. Kampung Buih. Dah sampai. Ni kita stay sini 2 malam. Waiting for what? Waiting to check in. Kan Waiting dia for the counter, staff to come. Oh, the staff go where? Don't know. Ayo. 3 o'clock check in. Go makan lah.
Apa dah, no outside photograph. Kau tak habis hari ni. Nak tunjuk bilik aku. Assalamualaikum. Tak, bersin set. Ya, pindah sini ya. Pindah sini ya. Pindah, forever. Ini spok dia. Sen dia. Ni dengan apa? Vakum dia. Okay. Ini room dia. Okay lah, boleh lah. Stay 2 malam. Dining table. Ni orang lama mandi dengan tera. Backstroke pun dia boleh buat. Semua tera. Kaleng-kaleng ni makcik ni. Semua dia boleh. Tengok. Jangan sembarang lah. Dulu ni kalau bulan secondary punya swimmer ni champion. Otai lah. Lama tak mandi. Dah swimming. Ni berenang katak nama dia. Go support. Tengok. Macam badak. Aku tak boleh temput lah. Temput.
Siapa awak lama tak mandi? Kita nak pergi dinner. Ha? Dah. Orang nak barbecue hujan-hujan gini. لقد حق القول على أكثرهم فقلنا إنا جعلنا Oh. Ha? Gelap nampak. Ni baiknya, bukan kaknya. Makan dekat sini halal lah. Dia punya portion ni besar-besar ni. Passion banyak. Tengok ni nasi goreng dia. Ni 2 orang makan ni. Halal. Kalau dia cas aku RM12 pun kira halal lah. Patut lah. Banyak lah. Di sotong-sotong fresh ni, air hitamnya, kapung nelayannya, sotong. Banyak ah. Masak-masak. Masak-masak. Kau tengok dia ni misuk berbukit lah. Limau 2 biji. Halal lah. Kau tengok penuh, aku nak godek pun susah weh. Bismillah. Udang besar-besar ada 4. Tiga, 4, 5 udang ni halal lah. Daging banyak. Daging banyak. Ni daging.
Alhamdulillah habis aku habis dah semua. Okey. Jang. Okey, nak pergi mancing ni. Selamat datang ke Jati Teluk. Awak tu ke tempat bawa belah sini ya. Jadi tu situ. Ayo. Apa dah tu tanya? Kasih goreng juga bagus. Nampak ni lah. Untuk breakfast. Lemak. Terus tengah masak. Oh, terus tengah masak. Assalamualaikum. Dari hari yang kedua kita nak pergi hiking kat mana? Trekking. Trekking kat pulau Pulau Mawar. Pulau Mawar nampak ni. Kalau air tak ni lah. Kalau air apa? Air surut. Air surut baru boleh, tak ada pasal tak boleh masuk ni nampak ni dengan siap dengan sunglass. Main lagi prepare. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. ESD card cannot be recognized. Monyet. Please answer your call at ESD card. Monyet oh.
sampai Pulau Mawar. Kita sekarang nak ke Pulau Mawar. Jalan kaki ikut tali dia kata. Sampai ke pulau sana. Let's go. Ibu tak nak naik begini je. Dah tengah rekod. Ayolah. Ada karam pun. Okay. Jom. Kita ke Pulau Mawar. Run. Berpisah laut, air dengan tebing. Ni dia orang cakap. Kusangka aur di pinggir tebing, kiranya hujan di tengah hari. Tempat ni, tanah ni, pantai-pantai ni, kalau surut kita berjalan sampai ke Pulau Batu kecil tu. Ni air pasang kita tak berjalan. Nanti air surut kita jalan lah. Ni orang Singapura. Dia nak pergi Pulau Mawar ni kena bayar RM20. Orang Malaysia RM5 je. Orang Singapura RM20. Orang tak boleh tahan lah. Nak pergi bayar ni, masuk ni RM20. Bayar. Itu bawa kereta Malaysia. Tak tahu nak wakaf. Kasih negeri Johor kaya sikit. Siapa tahu ni lubang apa? Ni lubang ketam. Sudahlah. Korek kuala lain pula ni. Ini tapak kaki Bang Nazib yang membuktikan dia dah sampai ni. Pantai Pulau Mawar. Kita dah sampai Pulau Mawar. Kita nak pergi trekking. Kita nak mulakan masuk ikut laluan tali dia kata. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Ni. Ikut laluan tali ni dia kata. Sebab ni tali ni. Ikut jalan. Berapa jauh ni? Dia cakap dah berapa kilometer? Setengah jam aja dia cakap. Dia cakap daripada point tu nak pergi sini setengah jam lebih kurang 1 kilometer kot. Pasal dia tu kata dalam setengah jam sampai. Ikut laluan tali. Jam pergi mana? Tunduk. Bukan boleh bakau. Pasal orang Singapura masuk kena bayar RM20. Dia tak tahu apa-apa. Dia tak
badak pun tak tahu. Buka badak pun tak tahu berapa. Orang Malaysia bayar RM5 pasal dia tahu semua ni benda apa. Dia kata ni kayu bakau. Tapi kayu apa? Pantai sangat. Ni hutan punya, pantai punya. Jaga, dah ni, dah. Oh ni, beautiful. Ni pandan hutan ni, nama dia. Dulu dia kasar. Tunduk. Oh, ni pentunduk banyak ni. Aduh. Kalau pakai helmet. Kepala dah botak ni kalau kena kayu ni. Okey. Nampak ni. Come on kau. Okey. Pelan-pelan. Kita pijak ni semut. Pijak je. Banyak semut kat dandan ni, banyak semut. Hero jalan depan lah. Kasih hero jalan depan. Aduh. Ni dia. Okay. Selamat datang ke gerbang laut Pulau Mawar. Oh, ni bukit ni. Ketika hatimu dan hatiku bertemu di sini, akan ada dua hati, iaitu hati-hati ya. Hati-hati. Wah. Oh, ni last dia. Dah tinggi. Silau juga tak nampak ni. Terima kasih. Ada. Wah, turun lagi eh. Bagi saya beg. Wah, ni penghujung ni. Sampai ni. Nampak ke bang? Bayangkan turun. Silau ni tak nampak. Kita nak turun ni. Tali pegang dulu. Kuram ni. Stop. Pegang tali, pegang tali. Pada mula tadi sampai sini lebih kurang setengah jam lah jalan. Aku nak rasa air laut dia. Nampak jernih dia. Ayo bismillah. Lama juga aku tak pegang air laut ni.
Panas je. Alhamdulillah ada air. Bismillah. Lega. Alhamdulillah. Okey. Pada mula tadi sampai sini lebih kurang setengah jam. Slow bit. Okey. Ni kita nak patah balik pula. Aduh. Nanti tahun depan aku nak pergi atas tu nampak tu. Tahun depan. Aku jalan sampai Bukit Lima aku jalan ni besok. Tahun depan. Tu. Snap picture. Oma. Ambil gambar kamera. Nak patah balik. Bismillah. Lagi setengah jam lagi. Turun. InsyaAllah. Nampak tu, tinggi tu. Ini yang mencabar ni last-last ni. Let's go. Tengok ni, contoh. Suram ni. Kaki dah rasa pijak baju, pijak batu lah baru turun. Tak ada batu. Tak ada batu. Alhamdulillah. Dah sampai. Sini. Cantik. Tempat sini je mencabar. Sini mencabar Oh, nak perlu kesian lah. Tangan semua habis. Nasib baik. Ni kita jalan turun ni. Laju sikit. Tadi macam naik, macam narak ke. Turun ni. Tercapai juga akhirnya. Makan dah banyak mesti perlu. Kasih keluar banyak. Ni batang apa ni? Allah Akbar. Turun laju je berjalan. Yes, success. Ini bekas tapak aku. Tanda aku dah sampai ke Pulau Mawar. Pergi balik 1 jam. Tadi masa kita sampai, kita boleh nampak lagi daratan dia kan. Ni air dah pasang. Dia tertutup. Tadi kita tak boleh lalu. Kalau air surut tadi kita dah berjalan sampai sana. Pulau kecil tu. Tak apa-apa lah, tapi kita boleh cross lah. Pasal lagi dah pasang, dah tertutup daratan dia, kita tak boleh jalan. So kita nak jalan, kita akan tunggu petang. Dalam pukul 4 itu dah berjalan air surut. Okay, next time. Kena tinggal jauh. Semput dia. Kita perlu bangga ni. Baik sikit.
Boleh lah. Kemudian pulut. Pulut mangga. Laksam. Bismillah. Dah. Air apa? Longan. Bikin. Berapa? Berapa? 161. Pasal tadi lambat. Assalamualaikum. Hari kita check out. Ni berapa bulan? 18 ya? Bulan check out. Kita nak balik JB. Itu singgah kedai Pak Dul Keropok. Sama tengoklah bandar-bandar Mersing singgah. Masjid Bukit ni nak tinggal juga. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna rabbina lamunqalibun. Aduh, nak belajar. Sekarang berada di Air Papan. Tempat legend ni. Dah bersih lah. Suruh ada air polak. Rasa kotor lagi. Ethiopia sampah Memang dia punya pasir macam gitu. sampah tak ada. Air Papan, selamat datang pantai Air Papan. Kita singgah sekejap Dul Keropok. Ini ikan kering ni.
Sotong. Sotong RM9. Ikan cicaru potong. Ni paling pun ni. Masih ada bukit ni. Masjid di Kota Tinggi. Ada bukit ni.